Saya terima satu komen yang sangat menarik, yang mana komen ini mungkin akan trigger ramai penyimpan emas yang berilmu dan juga dealer-dealer aktif yang hadir training, yang obses sampaikan ilmu yang betul. Okay, ada juga yang dah bantu saya reply. Terima kasih, saya appreciate sangat. Dan saya alu-alukan juga komen anda semua, pengalaman dan pendapat masing-masing untuk kita sama-sama belajar. Pada Mr. Kenneth, ambillah video ini sebagai satu yang positif. Sebab semua orang bermula daripada basic lah. Kita tak faham. Kita semua fikir benda yang sama. Dan mungkin ramai lagi orang kat luar sana yang fikir benda yang sama juga. Mungkin video ini dapat membantu membetulkan mindset sebagai penyimpan emas. Pertama sekali, simpan emas, kita kena ada mindset penyimpan, bukan pelabur. Yang mana kita fokus kepada kenaikan gram emas. Kita konsisten membeli. Gram emas pun bertambah. Simpanan emas adalah simpanan jangka masa panjang. At least 2 tahun dan ke atas. Dalam tempoh 1 tahun saja, kalau ikut rekod 20 tahun ke belakang dekat Malaysia, harga emas naik 10% purata setahun. Jadi dalam tempoh 1 tahun, sebenarnya 1 gram emas dah cover dah spread value. Dekat public gold, spread value 6 sehingga 9%. Jadi kita ambil 9%, 10 tolak 9, balance berapa? 1. Jadi penyimpan emas dah untung 1% dalam masa 1 tahun. Rugi ke? Tak rugi. Dalam situasi yang Mr. Kenneth cakap ni, harga emas naik, kita gembira. Penyimpan emas yang sedia ada gembira sebab simpanan mereka semakin bernilai. Dan bila harga emas turun, kita bertambah gembira sebab kita ada peluang untuk tambah gram emas kita pada harga yang lebih murah. Untuk yang dah beli pada all time high 764, adakah mereka rugi? Tidak ya. Sebab apa? Macam tadi saya cakap, 1% dah cover dah. Bila kita beli emas, kita bukan niat beli hari ni nak jual esok. Simpanan emas adalah simpanan jangka masa panjang. Kita tahu emas memang akan naik. Tak kira lah berapa harga dia hari ni pun. Ikut pengalaman saya sendiri juga. Saya start pada tahun 2022, harga emas 270 lebih. Okay, waktu tu memang kita rasa sangat mahal sebab tak nampak lagi harga 700, 600 hari ini. Ada siapa tahu bila harga emas murah? Bila harga emas murah je, kita ambil peluang tambah gram emas. Dan ada satu lagi perkara, bila kita konsisten. Benda ni terpakai kepada orang yang konsisten saja. Kita panggil cost averaging, pemurataan harga emas. Bila tuan-puan dah beli pada harga 764, ada cara untuk kita murahkan harga 764 tersebut. Contoh, Mr. Kenneth beli 1 gram pada harga 764, harga emas turun, ambil peluang tambah pada harga 687, tambah 1 gram lagi. Total cost yang Mr. Kenneth dah beli 2 gram emas bahagi 2, Mr. Kenneth akan dapat lebih kurang RM725 per gram. Instead of harga 1 gram Mr. Kenneth tadi 764 itu Mr. Kenneth dah murahkan harga dia kepada 725. Hanya terpakai kepada orang yang konsisten sahaja. Dalam jangka masa pendek, normal harga emas tu ada turun dan naik. Tapi graf dalam jangka masa panjang confirm emas akan sentiasa mahal. Untung bagi mereka yang dah bertindak hari ini daripada mereka yang hanya tengok sahaja. Itulah orang yang rugi sebenar. Jadi Mr. Kenneth atau kawan-kawan kat luar sana yang nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh mula serendah RM100, pendaftaran akaun percuma sahaja, menabung ikut bajet kita dan sudah tentu ada bimbingan dealer yang berilmu, yang sentiasa ikut training. Kita follow mentor yang dah proven sukses. Boleh mesej saya bantu sebaiknya. Follow for more.